Alhamdulillah, kita punya sambungan tu dah hampir penuh, Kita nak tengok atas tengok. Tu dia. Okey, ni daripada atas ni, alhamdulillah. Daripada atas bawah tinggi juga. Nampak? So ni kita dah boleh duduk atas ni lah. Kita dah duduk lah. Oh, nice kan? Kita nak duduk atas, nanti boleh jalan-jalan lah. Lepas bubur walkway punya kayu panjang tu. So far belum lagi lah. Sampai kat sini pun alhamdulillah, ya Allah. Tak mudah nak dapatkan kayu sebatang-sebatang ni. Sebab kayu ni cerita betul lah, dia kena pergi ambil dekat atas bukit tu. Dia bukit, dia kadang tak ada tepi, tapi selalunya dalam bukit atas puncak lah. So nak boleh sebatang-sebatang ni, bila kita tebang, dia akan tergantung tau. Sebab dia akan dibalut dengan akak untuk kayu ni lah. Dia balut dengan akak, bila kita nak potong sebatang-sebatang tu, dah lah berat satu kan, nak eret kan. Lepas tu nak potong tu nak kena cari something lah. Kalau ada akak, kita akan berkayut dengan akak lah. Jadi macam Tarzan kan. So dah boleh potong tu, nak heret bawa keluar tu dah berat. Lepas tu ambil masa agak lama jugalah. Bila dah boleh bawa keluar sampai kat sini tu, kita kena ambil ukuran dia, dah potong apa semua. Memang kena buang kulit satu-satu. Every single kayu kita kena buang kulit. So benda tu lah perlukan kesabaran. Bukan semua orang sanggup kan. Yang betul-betul nekat dia lah yang kita nak buat. Yalah, ikut kita punya selera tu dah kita nak, kita kena usahakan lah kan. Teruk tak teruk. Tapi betul-betul lah kalau cerita progress pasal berkenaan dengan kayu hutan ni, tak ramai orang sanggup. Sebab dia sangat tough. Alhamdulillah, ni nanti ada lagi 4 batang ni. So kena buh kat sini. Sekarang ni dah boleh duduk relax kat atas lah. Style syok Tak lama lah, alhamdulillah. Sebelah sana kita tutup sat atap tu sebab nanti nak ikat batu tu panas kan. Tu pisang ni biar dulu, bagi dia masak dulu. Dan lah sempat lah nak ambil kayu panjang tu. Alhamdulillah, akhirnya